Mana kata masafah di sisi doktor? Di sisi ada masafah. Ada masafah. Mana kata lazim jismiyah? Ha. Ya. Kalau apa nama duduk tu walaupun duduk tu ya panggil ada masafah, ada jihad ni ada masafah muka hasil mari pada berjisim. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tak berjisim. Mana tu Allah Taala tak berjisim, mana kata tak lazimlah dia tadi itu ada masafah. Sebab kalau ada masafah mana kaifiat seperti makhluk. Mana kata kalau kita isbat seperti Allah Subhanahu Wa Taala kata ni lazim ke tak kata dia tadi itu masafah? Ya, kalau kita pegang makna jihad hissiyah tu, apabila kita kata Allah Taala tu duduk di mana-mana pun, apabila jihad hissiyah tu ya lazim daripada tu berarti ada sakat teh, ada tepat dan sebagainya. Ya, makna kata sekarang ni mana tak arsh memang dia ada pihak ada jihad ada ke? Arsh ni mana kata memang dia makhluk bukan perkara maknawi, benar hissi. Nanti saya nak tanya. Nak tanya. Ya. Maka di sisi Dr. Wan Syukri ni as-salaf ni seolah kata ijma' lah deh kata berjihad. Ya lazim. Kata Allah Taala berjihad. Ya. Allah Taala berjihad. Lagu mana berjihad di sisi Dr. Wan Syukri? Mana kata Allah Taala ada atas daripada Arsyur Rahman. Arash ni hak mu'atiqah dan ulama kita mana ada atas daripada langit yang tujuh ni. Maka atas daripada langit yang tujuh ni memang ada zat Allah Azza wa Jalla. Di situ tu atas pada arah tu bertepat arah. Makna kata bertepak dalam arti kata Tuhan tu tupai arash. Tak? Yalah, Allah Taala bertepak tak ada kira duduk dekat atau duduk jauh tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala bertepak di sisi doktor, makna kata Allah Taala beristiwa di atas arash. Tidak, bertepak ni duduk di mana-mana tapi dia tu bertepak ke tak? Nak kata bertepak ni nak tahu kata bertepak di mana lagu mana di sisi doktor. Dia supaya kalaulah bertepak mana kata Allah Taala tadi itu tupainya Arsyur Rahman. Tak, ya ni arash misalnya. Ya. Nak buat ano. Ya tak ya panggil Soro maaf Datuk. Soro bawah minta tu sikit dah soro. Saudara hadap bawah soro saya minta sikit dah. Kita jaga minta jaga keselamatan masjid, kita kena jaga masjid dah. Hurumatil masjid ni kita kena jaga dah. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Farid tafadhal. Berarti di sisi Dr. Wan Syukri Allah Taala itu bertepak. Ada tepat. Kalaulah bertepak dalam arti kata Allah Taala tupai arash kita nafi. Tetapi kalau Allah Taala itu zat dia atas arash tapi bercerai zat dia daripada arash, kita aku tu. Jadi bertepak jugalah. Bertepak maksud lagu mana di situ? Tak apalah. Ya gini, misalnya saya duduk sini, bertepak di sisi doktor ni makna kata kita isbat kata zat Allah Taala ada di atas arash lazim bertempat. Sebab di sisi mutakallimin dia apabila Allah Taala tadi itu mentakhsiskan perbuatan dia dengan satu perkara mana tak lazim, mana kata dia bertempat. Tapi kita tak ada pegang dengan itu pendapat. Sebab cara kita kenal Allah Azza wa Jalla kita tak kenal dengan dalil ikhtisas. Ya misalnya ya tak pasti ya duduk berdepek dengan arash lagu tu. Lah, duduk di mana-mana pun yang pentingnya dia bertepak. Nak duduk di mana pun bertepak. Berarti ada tepak lah. Allah Taala tu bertepak lah, berjihad. Makna kata Allah Taala berjihad dalam arti kata atas daripada arash tak tupai makhluk. Kita kata satu pendapat. Jadi berjihad di sisi Dr. Wan Syukri ni jihad mana? Jihadil ulu. Jihad atas. Ya. Tak ada jihad bawah. Jihad bawah ni Allah Taala tak ada zat dia lepas daripada arash Tuhan tak ada duduk bawah arash. Itu bermakna kata Allah Taala tu ada tepat tu, berarti atas tu. Atas kalau maksud doktor dalam arti kata Tuhan tadi itu atas daripada arash mana makan. Tetapi kita tak kata makan sebab orang sini faham kata arash tu ditupai oleh Allah Taala di atas arash. Itu kita tak kata. Bermakna kata Allah Taala tak ada duduk bawah, duduk atas. Ya. Allah Taala ada atas. Kalaulah kita nak misal nak misal tak apa. Jadi Allah Taala tu tak ada duduk atas tapi duduk atas tak ada duduk tempat lain. Tak ada duduk bawah, tak ada tepi, tak ada kanan. Atas daripada Arsyur Rahman lah. Atas daripada arash memang kita kata dengan itu pendapat. Berarti kita baca ayat Quran ni seolah kata kena pergi makna zahir dah mengikut pendapat doktor. Zahir di sisi doktor mana kata mutasyabih, mana musyabahah bagi makhluk.
Ka zahir bagi ayat Al-Quran hak Allah Taala khandak nak ayat hadia. Zahir makna berarti Zahir ada dua makna mustahil zahir ni iaitu memang zahir di segi lurah. Ya, zahir di sisi lurah kita kena pasir. Sebab lafaz mufrad apabila idafah dia tadi tertentu dengan perkara yang kita idafah. Kalau kata yadullah, adakah yadul insan ini? Tak, dia jarihah tak? Dia bukan jarihah apabila kata yadullah. Pahala bukan jarihah ke apa? Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat tu kalau gitu orang panggil Dr. Wan Syukri sedang duk aku pendapat bagi Asy'ariyah juga. Asy'ariyah dia isbat kata yad hak mana sifat tadi itu lain pada kudrah. Isbat tak? Ya isbat. Kalau isbat sama dengan kita. Berarti yad di sisi Dr. Wan Syukri ni tak ada sifat. Tak ada bukan jarihah. Bukan jarihah. Ya. Allah Taala itu dia panggil berjihad tadi itu jihad atas. Jihatul fawq seperti Syekh Jilani kata wa huwa bi jihatil ulu. Ya. Apabila duduk atas tak ada bawah. Apa makna tak ada bawah? Apabila duduk di jihad atas tak ada jihad bawah. Makna Allah Taala tak ada di bawah daripada arsh sebab arsh ialah yang setinggi-tinggi makhluk. Kita tak kata Allah Taala ada bawah daripada Arsyur Rahman. Allah Taala ada atas daripada arsh tapi tupai ada arsh seumpama makhluk tupai kan makhluk la. Mumasah tak? Setuh tak? Masafah tak masafah hadza kaifiyah. Ini kaifiyah. Apabila kaifiyah serah pada Allah Azza wa Jalla tus'al. Patuh Allah Taala kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu makna kata basirah Allah Azza wa Jalla ataupun basar Allah Taala. Alam tara kaifa alam tara alam tara anna Allah ya'lam. Sah? Itu makna ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni duduk di tengah. Doktor mengaji masalah siyaqil kalam, as-sibaq was-siyaq wal lihaq. Tak apalah hak tu. Nah. Berarti hak tu je takwil dah. Dah laysa bi ta'wil. Hadhihi hiya al-ma'na al-ayah. Ini adalah makna bagi ayat. Takwil dah. Wa huwa tu klik kepada siapa? Wa huwa. Kepada Allah. Azza wa Jal akan tetapi ayat ni duduk di tengah. Bagaimana kita nak memfahamkan akan makna kalaulah kita tak tengok as-sibaq wal lihaq. Bagaimana? Takwil dah wahwa tu berarti masalan Dr. Natista. Masalan seorang Zahid ni jalan kaki air. Doktor pahalah mana? Kalau kita tengok wahwa okey. Wahwa tu al-misal awalan. Wahwa klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Klik pada Allah Azza wa Jal memang klik pada Allah Azza wa Jal akan tetapi ayat ni tidaklah kita nak faham di jumlah ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya panggil takwil dah lagu tu. Bukan. Bukan lagu mana takwil dah lagu tu. Bukan takwil. Bermakna kata manhaq Syekh manhaq. Saya tanya okey. Manhaq hak Dr. Wan Syukri duk guna ni. Dah. Jadi apabila dia panggil pergi makna zahir tak su. Pergi makna zahir tak su macam mana? Pergi makna zahir tu tak su seperti Ar-Rahman 'alal istawa tu zahir, Ar-Rahman 'alal istawa. Ya. Dah. Tapi bomari wa huwa ma'akum ni gana kata bukan Allah Taala bersama kamu ilmu pula. La, sebab ayat itulah yang menunjuk alam tara kaifa. Itulah adalah takwil. Itu bukan takwil. Kalaulah ustaz mengisbatkan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu mukhalafah dengan ayat Ar-Rahman yang 'alal istawa. Siapa di kalangan ulama salafus salih faham lagu tu? Bermakna kata Syekh tu sedang takwil dah. La sebab bitakwil. Sebab huwa tu klik kepada Allah nak kata ilmu hu ya nak kata ilmu dia gimana. Itulah lep belakang depan dia sebab itulah Al-Auza'i kata iqra awal ayah. Itu Imam Al-Auza'i Imam As-Salaf kata iqra awal ayah, baca awal ayat. Apa maksud di sini? Apabila baca di awal ayat tu memang kita boleh faham kata siyaqul kalam tu bawa lagu mana. Itu adalah takwil, Syekh. Takwil memang makna kata kalaulah amo pakai mana istawa mana staula. Syekh sedang mentakwil tu. La laysa bitakwil. Tak huwa Allah Taala gana guna kata ilmu, gana tak guna huwa Allah Taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum bahaya alif belakang. Ayat kita guna siyak gapo tu semua takwil kan tak guna huwa tu dengan makna zahir huwa klik kepada Allah Taala kan zahir bagi ayat mana Allah Taala serta dengan ilmu dengan kita bukan zahir makna zat. Tu takwil. Itu bukan takwil. Hak tu yang panggil takwil. Hak tu adalah takwil. Apa tak? Itu pandangan doktor kata takwil. Di sisi kita bukan takwil, ini lazim bagi ayat. Tak, ia takwil tapi Syekh Wan Syukri panggil benda lain. Benar takwil dah tapi letak nama lain. Untuk nak lari daripada takwil. Doktor panggil takwil. Sebenarnya itu bukan takwil.